Assalamualaikum, selamat pagi. Langkawi pada suatu masa sebuah negeri yang ataupun sebuah pulau yang jauh daripada hendak maju, tetapi di zaman Tun Dr. Mahathir, orang Langkawi tidak boleh dipisahkan dengan nama Tun Dr. Mahathir kerana Langkawi ini dimajukan di zamannya, dan daripada itu kita melihat Langkawi walaupun ada suasana kekampungannya, suasana kampung, suasana ada sawah dan bendang ada lembu kerbau, mereka sebenarnya sudah maju. Dan maju ini saya tengok sebab mereka ada semua kemudahan dan tidak diabaikan daripada keperluan-keperluan sebagaimana orang-orang yang di negeri maju ada. Dan ini saya lihat macam di Jepun, ya. Walaupun kita nampak kedesaan, tetapi dia ada semua kemudahan. Dan itu adalah di zaman UMNO Barisan Nasional yang memajukan di bawah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hari ini Tun Dr. sudah tidak menjadi Perdana Menteri dan dia tidak lagi bersama UMNO. Jadi 2-3 hari lepas itu, selepas dirombak kabinet, dilantik kabinet menteri-menteri yang baru, dah ada seperti suatu kehilangan kepada orang Melayu, yang mana wilayah persekutuan kalau sebelum itu di zaman UMNO dan di zaman Barisan Nasional dan bukan di zaman sekarang, lebih 50 tahun wilayah persekutuan ini diberikan kuotanya kepada orang Melayu, orang khasnya orang-orang di parti UMNO. Jadi apabila UMNO kalah, tewah, UMNO dah tak boleh nak menuntut apa-apa saja. Apa yang diberi itulah yang UMNO terima. Dan jadi lihatkan situasi ini, kita pun rasa mungkin Perdana Menteri ke-10 PMX Anwar Ibrahim ini tertekan, ditekan ataupun terpaksa memandangkan wilayah persekutuan ini sebahagian besar ataupun majoritinya parlimen kawasannya adalah dikuasai oleh DAP. Hanya satu saja Barisan Nasional yang banyak memprotesnya orang UMNO Barisan Nasional, termasuklah Setiausaha Agungnya sendiri, itu Ashraf Wajidi. Jadi bila kita di sini, kita lihat betapa ruginya orang Melayu apabila UMNO Barisan Nasional tidak memerintah. Tidak ada benda-benda yang boleh dipertahankan secara keras ataupun secara agresif oleh orang UMNO, kerana mereka tak ada kuasa. Yang dan benarlah seperti Datuk Seri Najib berkata, apabila UMNO tidak berkuasa, tunggulah waktu itu orang Melayu akan menjadi bangsa yang terbangsat. Sekarang ini kita melihat pilihan orang Melayu yang menumbangkan UMNO Barisan Nasional itu ternyata merugikan mereka sendiri.